Okey gang, sambung projek Wira Keran aku ni. Aku rasa konten kali ni kan satu topik yang hangat ni. Alright, aku ada dapat DM tau. Dia kata yang Wira tidak bagus guna minyak gearbox GL5 sebab dia dapat merosakkan komponen tembaga dekat dalam gearbox. Jadi kena guna minyak GL4. Aku tanya pomen kenalan aku dan ternyata benda ni betul gang. Jadi tanpa banyak cerita, aku cepat-cepat tukar kepada minyak gearbox yang baru gang. Walaupun baru guna bawah 1000 km. Cuba korang komen kat bawah macam mana pendapat korang. So first kali aku jack dulu kereta ni naik atas. Lepas tu aku keluarkan minyak gearbox. Ada dekat bawah ni saiz 22 ataupun 24. Aku ambil bekas yang lebih dari 2 liter dan taruh dekat situ. So aku ambil spanner saiz 24 dan buka bolt ni. Mantap. Buka lah sampai terkeluar. Korang perasan tak dia keluar slow je. Jadi kena buka yang bolt saiz 17 depan ni pula. Lepas buka tu barulah dia keluar laju geng. Busuk siut minyak gearbox ni. Lepas dia terkeluar semua tu, lap sikit area situ dah pasang balik bolt tadi dan ketatkan. Mantap. Okey, tadi tempat keluar dan ni tempat masukkan pula. Sebenarnya tempat masuk minyak ada dekat atas tau, tapi dekat sini pun boleh je, tak ada masalah pun. So next aku kena turunkan kereta ni untuk bagi kereta ni sama level. Dekat sini aku guna water spirit level. Sebab lantai rumah aku ni dia tak rata tau. Jadi aku jack sikit kereta ni sampailah bubble tu tengah-tengah. Aku pala tahu je ni. So sekarang sudah sama level gang. Dah barulah boleh isi minyak gearbox. Isilah sampai minyak tu mula mengalir keluar macam ni. Ini tandanya sudah penuh gang. Jadi boleh cabutkan pipe dan pasang semula bolt 17 tadi. Mantap. Lap-lap sikit dan lepas tu ketatkan. Cun. Jadi dekat sini kan dia guna dalam 1.5 liter minyak lah gitu. Cun dah tu. Minyak yang lama ni masukkan dalam bekas dan bagi dekat bengkel berdekatan. So gang, siap dah gang tukar minyak gearbox yang baru gang. Okey gang, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.